Ramai orang fikir simpan emas untuk jangka masa panjang sahaja. Tapi sebenarnya dengan simpanan emas kita boleh selesaikan hutang dengan lebih cepat. Pada tahun 2020, harga emas 240 segram masa itu dan 45 gram masa itu 10,800. Tahun 2025, tahun lepas, harga emas dah meningkat 500 segram. 45 gram yang sama ni dah meningkat kepada lebih 22,000. Maknanya tanpa buat apa-apa, kita simpan saja emas dan emas tu dah meningkat 2 kali ganda. Di sinilah kelebihan emas, dan emas ni kita boleh guna untuk selesaikan hutang dengan lebih cepat. Kita boleh kurangkan baki hutang ataupun kita boleh pajak dan dapatkan tunai. Sebab itu saya guna strategi simpan sikit-sikit emas. Dengan akaun emas Gap, kita boleh simpan serendah 100 sahaja. Bila harga emas naik, kita boleh gunakan simpanan emas kita untuk selesaikan hutang dengan lebih cepat. Kadang-kadang dengan simpanan kita sikit demi sikit ini akan membantu untuk kewangan kita di masa akan datang dan kukuhkan kewangan kita. Dan bila saya bebas hutang, alhamdulillah, saya dah jadi peace of mind. Kalau anda nak tahu bagaimana saya boleh selesaikan hutang dengan cepat menggunakan emas, teruskan follow.